Perempuan je tak nampak efek lelaki sebenarnya. Tak nampak lah awak tak tunjuk. Lelaki tak sedar diri, tak ada rupa pun nak curang. Kalau rupa tak ada, duit pun tak ada. Nafkah bagi RM1. Dah bini tak pada rakyat. Dah siapa nak? Busy apa digadaknya busy tu. Busy kalau Datuk. Kalau kita orang terlalu busy untuk update, tak sempat. Bangla apa tengah buat cicanai tengah call lah. Video call lagi. Okey, sekarang ni macam ni. Buat lah roti Okey. sangai. Okey, Yang kita punya partner tu lah kena advice. Guide. Kenapa tak kena terukkan perangai? Kalau kau cakap perempuan reflect, dia ikut perangai lelaki tu. Kita belajar perangai tu daripada perempuan sebenarnya. Sebab perempuan Kenapa memiliki you belajar dengan trauma yang perempuan? besar. Perempuan mana you belajar ni? Lelaki memang bullshit. Sebagai orang yang kena curang dengan orang yang sama 2 kali, lelaki memang tak boleh pakai. Dah 2 tahu kali dia tadi orang yang sama. Baik Ni ajak je. rumah tu Mak akan jadi. Saya ni main bola je. kita jangan Saya diam. tak main jantan. Habis tu perempuan lalu spam call chat. Sayang mana? Weh diam. Janganlah marah.